Dalam hidup ni memang ada banyak pilihan dan kita akan selalu kena buat keputusan. Keputusan sama ada memilih kanan ataupun kiri. Keputusan sama ada memilih tangga atau lift. Keputusan sama ada memilih air coklat berkalori tinggi atau air sejuk tanpa kalori. Keputusan sama ada memilih wanita berkerjaya atau suri rumah sepenuh masa. Bagi aku sebenarnya takut untuk buat keputusan, sama ada kecil atau besar. Mungkin sebab aku rasa aku pernah rasa macam aku dah salah buat keputusan. Puan, kami minta maaf. Anak Puan tak dapat kami selamatkan. Aku yang hentikan rawatan. Aku yang buat keputusan tu. Salah aku ke anak aku mati? Hari ni aku perlu buat keputusan lagi sekali. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak yang sedang aku kandungkan juga. Mampukah aku buat keputusan yang betul? Atau aku akan buat keputusan yang salah lagi? Tapi kali ni aku nak buat keputusan yang betul. Jom sertai webinar ini untuk merungkai keraguan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada penonton Facebook Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia ke webinar umum program memasyarakatkan kesihatan rakyat siri ke-8 bagi tahun 2025. Saya Dr. Nabila Nur Husna merupakan moderator anda pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan penonton yang saya hormati, sebelum kita bermula, terdapat beberapa pesanan yang ingin saya kongsikan supaya semua penonton dapat memaksimalkan penglibatan dalam webinar ini. Adalah diharapkan para penonton dapat bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Sebarang soalan boleh ditulis di ruang komen dan akan dijawab oleh panelis kita pada hari ini sama ada secara live maupun secara bertulis. Sila like dan share link Facebook ini supaya lebih ramai dapat menonton dan mendapat manfaat daripada webinar ini. Para penonton juga berpeluang memenangi kredit Touch 'n Go e-wallet bernilai hampir RM300 dengan syarat menyertai segmen kuis di akhir program ini. Jangan risau, soalannya mudah-mudah sahaja dan ianya berkait rapat dengan topik yang akan kita bentangkan pada hari ini. Bagi semua penonton, jangan lupa untuk menimbas QR Code serta mengisi borang maklum balas di akhir program nanti untuk mendapatkan e-sijil penyertaan. Bagi warga UKM, anda boleh mendapatkan mata urus bakat. Tanpa berlengah lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan panelis kita pada hari ini, iaitu Dr. Teh Mutmainnah Mat Suhaimi dan juga Dr. Nora Saliza Mat Salim daripada Jabatan Perubatan Kesihatan Awam Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia bagi membincangkan topik webinar kita pada hari ini yang saya kira tajuknya cukup menarik, iaitu dilema ibu hamil antara keraguan dan keperluan vaksin pertasis. Baik, izinkan saya untuk berkongsi ya doktor sikit sebanyak berkaitan dengan pertasis atau batuk kokol daripada apa yang saya fahamlah. Penyakit ini sebenarnya merupakan salah satu punca utama kematian bayi akibat penyakit cegahan vaksin. Bermaksud ini boleh dicegah oleh vaksin ya doktor. Berdasarkan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, data menunjukkan kes pertasis di Malaysia mempunyai peningkatan kes yang sangat ketara. Daripada 11 kes pada tahun 2021 melonjak kepada 101 kes pada tahun 2022 dan melonjak tinggi kepada 1,203 pada tahun 2023. Agak tinggi kan doktor kan? Betul. Baik. Tapi ada yang bertanya-tanya, apa tu sebenarnya pertasis atau batuk kokot? Pertasis adalah jangkitan bakteria saluran pernafasan yang menyebabkan batuk teruk berpanjangan. Dan pertasis ini juga terbahagi pada 3 fasa. Fasa 1 iaitu 1 hingga 2 minggu di mana dikirakan sebagai fasa awal. Fasa kedua adalah fasa kritikal 2 hingga 6 minggu di mana pada ketika ini fasa inilah yang agak berbahaya di mana batuk pada waktu ini menjadi kuat, berulang dan punya bunyi seperti whoop atau whooping dan kadang-kadang untuk kanak-kanak ini disertai dengan muntah atau muka kebiruan. Apa yang lebih membimbangkan untuk bayi, besar kemungkinan batuk ini mungkin tidak ketara, tetapi mereka boleh berhenti bernafas seketika yang kita panggil apnea. Betul kan doktor kan? Ya, betul. Dan fasa ketiga adalah fasa pulih di mana batuk semakin reda, tetapi boleh berulang jika terdedah kepada
jangkitan yang baru. Dan saya difahamkan juga, pertasis ini sebenarnya berbahaya untuk bayi yang kurang daripada 6 bulan disebabkan oleh bayi yang kurang daripada 6 bulan ini punya imuniti badan yang rendah dan vaksin mereka belum komplit ataupun lengkap lagi. Lebih membimbangkan sebenarnya mereka boleh mendapat kesan sampingan seperti jangkitan kuman pada paru-paru seperti pneumonia kan doktor. Kemudian ada bermasalah dengan kekurangan oksigen ke otak dan juga malah boleh membawa maut. Oleh itu, bagi memahami topik ini dengan lebih mendalam, kenapa ianya perlu diberikan kepada ibu hamil pula? Maka dengan ini marilah kita berbincang dengan panelis kita pada hari ini dengan lebih dalam bagi mereka berkongsi ilmu yang cukup bermanfaat buat kita pada hari ini. Baik doktor, seperti yang saya nyatakan tadi, dari segi statistik pun kita tahu ini lebih kepada bayi kan. Persoalannya yang buat saya tertanya-tanya adalah mengapa kita nak bagi vaksin pertasis ini kepada ibu hamil, sedangkan untuk bayi kita tahu setelah mereka dilahirkan mereka akan dapat vaksin pertasis ini. Saya kira soalan ini saya ajukan kepada Dr. Teh lah untuk memberikan sedikit penerangan dan pencerahan kepada penonton pada hari ini. Silakan doktor. Baiklah, terima kasih Dr. Nabila selaku moderator kita. Saya rasa soalan ni memang cukup relevan. Bukan saja Dr. Nabila tanya, memang orang pun akan bertanya-tanya, kenapa pula nak bagi pada saya yang mengandung? Kata dah nak bagi pada anak kan, masalah dengan bayi. Jadi untuk kita faham konsep kenapa nak memvaksin ibu, kita kena tahu dulu, saya nak jelaskan apa itu vaksin. So vaksin ni adalah satu bahan ubat atau bahan kimia yang kita cocok beri kepada seorang individu. Dan bila diberikan vaksin tu kepada seseorang, apa yang terjadi ialah akan berlaku tindak balas rangsangan dalam sistem badan kita yang menghasilkan antibody ataupun askar-askar lah kita kata untuk melindungi. Betul, nak lawan siap-siap, bersedia. Tanpa perlu kita mendapat jangkitan tu pun. Macam contoh pertasis ni, kita tak dapat lagi penyakit pertasis. Anak kita belum dijangkiti tapi dalam badan tu kita dah ada dah antibody. Macam mana nak suruh perkara tu berlaku? Itu sebabnya kita vaksin. Kan? So itu tujuan vaksin lah, nak beri perlindungan awal. Tapi macam tadi Dr. Nabila katakan, kita kata pertasis ni memang bahaya di kalangan bayi. Dan kajian di Malaysia sendiri memang menunjukkan lebih kurang 89.3% memang mereka yang kena pertasis ni adalah bayi yang muda, yang umur kurang pada 2 bulan sebab belum dapat vaksin kanak-kanak tu, ataupun yang belum komplit lagi vaksin dia. Dia umur 18 bulan baru komplit. Dan mereka ni kalau kena, yang dapat komplikasi yang teruk, yang kematian ni di kalangan mereka ni lah, yang belum komplit vaksin atau belum dapat vaksinasi lagi. Jadi disebabkan oleh permasalahan inilah, walaupun kita tengok kat Malaysia, kita dapat anak-anak dapat vaksin pertasis ni, kita panggil dia vaksin DTaP. Dia dalam komponen hexasim lah yang ada 6 dalam 1 tu. Biasanya kita bagi umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan 18 ini bulan. Selepas mereka lahir lah. Selepas mereka lahir kita akan bagi. Tapi walaupun kita dah bagi dan keberkesanan vaksin ni sangat bagus. Bukan dekat Malaysia je kan, banyak negara guna. Yang dapat vaksin memang kita kata komplikasi kurang kalau kena, dan kebanyakannya tak kena pun kalau dia dah divaksinasi. Bayi itulah keberkesanan sampai 95%. Tapi kenapa pertasis makin tinggi? Tadi Dr. Nabila beritahu kan, makin meningkat pula. Kenapa? Tak berkesan ke vaksin kita? Itu bukan tak berkesan, sebab kalau kita kata tak berkesan, semua budak lah kena. Sekarang ni yang kena tu adalah mereka yang belum divaksinasi atau belum lengkap menerima vaksin. Jadi kita nak kata golongan bayi yang muda yang belum dapat vaksin tu, ataupun yang belum lengkap vaksin tu. Yang saya kata belum sebelum 6 bulan ni sebut. Macam mana kita nak kata golongan-golongan ni yang dapat komplikasi, yang dapat kematian ni? Itulah datangnya vaksin Tdap kita ni. Pada tahun 2012 lebih kurang CDC dan ACOG, American Committee of Obstetrics and Gynecology, menyarankan untuk diberilah Tdap ni kepada ibu hamil. Ada kajian dibuat dan sebagainya. Kalau diberi vaksin ni kepada ibu hamil, apa yang jadi tadi saya ceritakan, bila kita dapat vaksin, sistem pertahanan badan kita akan hasilkan antibody. Jadi antibody ni hasil dalam ibu yang diberi suntikan. Dan kejadian yang dibuat manusia ni, alhamdulillah, daripada ibu tu akan disalurkan kepada bayi yang dikandung melalui plasenta ataupun uri lah. Orang kita panggil uri kan. Lalu kan kita kata apa ibu makan dapat kat baby, sama jugalah. Apa dalam badan yang antibody tu salur ke baby. Jadi baby bila lahir, day one of life je, keluar je, wak tu dah ada dah antibody dalam badan. Tu tak perlu nak tunggu 2 bulan, tak perlu nak tunggu 3 bulan untuk dapat, dia dah ada. Sebab itulah kita nak bagi vaksin ni kepada ibu, supaya bayi yang muda tu dah dapat dah perlindungan lebih awal lah kita kata. Tapi saya faham, ibu-ibu kan macam bimbang kan, berkesan ke tak berkesan, jangan risau. Sebenarnya data menunjukkan memang vaksin yang kita nak bagi pada ibu ni, kan kata yang baby dah tahulah memang berkesan sebab dah lama bagi. Yang kepada ibu ni vaksin yang kita baru perkenalkan kat Malaysia. Jangan risau, dia memang berkesan. Memang kajian yang dibuat negara-negara sebelum ni, kalau yang 2 bulan pertama kita kata tadi tu kan, dia keberkesanannya sampai 91.4% untuk melindungi daripada mendapat pertasis. Kalau up to 1 tahun,
dia punya keberkesanan masih lagi tinggi 69%. Tapi jangan risau walaupun nampak macam turun, tapi sebab baby tu kita akan vaksin pula lepas ni. So keberkesanan vaksin tu untuk melindungi bayi tu memang insya-Allah akan terlindunglah daripada dapat pertasis. Sebab kita tak nak tadi komplikasi yang tinggi itulah kan. Boleh membawa kematian, apnia dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, kalau merungkai pada persoalan Dr. Nabila, kenapa nak bagi pada ibu sedangkan kata bahaya kat baby? Jadi program yang kita nak bagi tidak vaksin kepada ibu hamil oleh KKM ni yang diberikan secara percuma dekat mana-mana klinik kesihatan, sesiapa nak ambil pun boleh datang. Dia bukan hanya untuk melindungi bayi, malah melindungi ibu juga. Dua dalam satu. Ibu pun bila dia mengandung kan, dia punya sistem pertahanan badan sedikit kurang, senang nak kena jangkitan. So kita bagi vaksin, ibu terlindung daripada dapat pertasis. Anak pun terlindung sekali. Jadi 2 in 1 lah. That's why lah kita nak bagi vaksin ini. Maksudnya kita nak prepare anak tu yang baru lahir dan masa sama kita lindungi ibu jugalah. Ya, betul. Kalau kita dengar daripada apa yang Dr. Teh cakap ni, gaya ni memang sangat berkesan lah. Maksudnya vaksin pertasis ni kan. Tapi persoalan saya lah Dr. Nora, berkesan juga. Tapi untuk seseorang ibu yang mengandung, yang nak protect bayi yang akan dilahirkan, of course akan tergerak dalam hati mereka. Ada tak kesan terhadap bayi ibu tu sendiri ataupun bayi tu sendiri? Mungkin sebab sebelum ini vaksin pertasis ni tak pernah diberikan kepada ibu mengandung, betul tak? Jadi mungkin akan ada ibu-ibu yang tertanya, macam mana cara sebenarnya vaksin ini diuji? Selamatkah ia? Ada tak ia akan memberi kesan kepada ibu yang tengah mengandung dan juga bayi ini? Mungkin Dr. Nora boleh ulas sikit berkaitan isu ini. Okay, terima kasih Dr. Nabila. Kalau kita cakap berkenaan dengan vaksin kan, mesti orang semua, bukan ibu mengandung je, satu masyarakat semua akan bertanya-tanya, selamat ke tak vaksin ni? Apatah lagi kalau kita bagi dekat ibu mengandung. Ibu mengandung ni macam Dr. Teh kata, apa yang dia makan, apa yang dia dapat akan bagi dekat baby. Jadi ibu-ibu akan tertanya, pertama, selamat tak untuk ibu itu sendiri? Dan kedua adalah selamat tak kepada baby yang dikandung? Jadi pertama sekali kita kena tahu macam mana vaksin itu dihasilkan dan macam mana kita uji vaksin tu sama ada dia selamat ke tak untuk diberikan kepada masyarakat yang umum. Okey, vaksin itu sebelum sampai ke klinik untuk diberikan kepada ibu yang hamil, dia telah melalui satu perjalanan yang sangat panjang. Dia bermula daripada kajian di dalam makmal, kemudian kalau okey dan dia akan diberikan kepada sekumpulan kecil sukarelawan. Bila okey, dia akan bagi pula kepada kajian yang berskala besar yang melibatkan beribu-ribu sukarelawan untuk dipastikan sama ada berkesan dan juga selamat untuk diberikan. Dan proses ini bukanlah mengambil masa yang sekejap. Dia mengambil masa yang bertahun-tahun. Jadi dekat Malaysia pula, bila kita nak bawa masuk vaksin, kita akan dapatkan dulu data dan kita yakin bahawa vaksin ni berkesan dan selamat, barulah kita bawa masuk untuk diberikan kepada ibu hamil. Jadi bila kita dah bagi kat ibu hamil, kita tak berhenti kat situ saja. Kita akan teruskan pemantauan dari segi keselamatan vaksin. Jadi kita akan pastikan lepas ibu ni dah dapat vaksin, okey ke tak? Ada tak kesan-kesan yang luar jangka atau luar biasa yang dialami oleh ibu-ibu tersebut? Kalau Maksudnya ada, dimonitor juga. dimonitor. Jadi ada, kalau ada kena laporkan dan kita akan siasat dengan teliti. Siapa yang akan siasat? Kalau dekat Malaysia ni kita ada bahagian regulatory farmasi negara atau biasa kita panggil NPRA lah, National Pharmaceutical Regulatory Agency, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. So NPRA ni sebenarnya yang bertanggungjawab nak pastikan semua vaksin yang kita pakai kat Malaysia dan juga ubat-ubatan lah adalah selamat untuk masyarakat umum. Tapi kita duk cakap selamat kan. Orang tanya, betul ke selamat? Takkan tak ada kesan sampingan langsung kan? Betul, vaksin ni kan buatan manusia. Tak ada yang sempurna kan? Tak ada yang sempurna. Pasti ada kesan sampingan. Seperti ubat-ubat yang lain juga, kesan sampingan. Cuma berdasarkan kajian yang ada, kesan sampingan yang akan terjadi, kemungkinan terjadi adalah kesan sampingan yang ringan sahaja. Apa maksud kesan sampingan ringan? Contohnya kan, kalau kita bagi vaksin kepada ibu, let's say kita bagi dekat bahu ataupun atas lengan kan, apa yang berlaku, dia akan sakit lah kan lepas cucuk. Dia dah sakit. Sakit, merah, bengkak. Kadang-kadang kita rasa lenguh-lenguh. Macam baby sakit. lah. Macam baby. Lepas kena cucuk, dah demam ke apa kan. Demam, sakit kepala. Dan kesan sampingan ringan ni adalah bersifat sementara. Dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau ibu nak ambil ubat untuk melegakan gejala tu boleh juga. Tapi biasanya dia akan hilang sendiri. Jadi kesan sampingan yang teruk ataupun serius sangat-sangat jarang berlaku. Tapi itu untuk ibu lah, ibu yang menerima vaksin tu. Macam mana pula dengan baby dalam kandungan? Kalau baby dalam kandungan pula, macam Dr. Teh kata, vaksin Tdap ni, dia bukanlah baru wujud kat dunia ni. Dia dah lama. Dan luar-luar negara pun dah pakai vaksin ni. Dah pakai vaksin, dah bagi dekat ibu yang hamil. Jadi kajian yang menunjukkan untuk bayi dalam kandungan tiada peningkatan risiko
terhadap bayi, tak ada peningkatan risiko dari segi kecacatan ataupun kelahiran pramatang ataupun kita kata lahir tak cukup bulan kan, ataupun apa-apa komplikasi kepada Yang bayi serius. yang serius. Dan dikatakan tiada laporan pun menunjukkan vaksin ni memudaratkan bayi dalam kandungan. So apa yang saya boleh simpulkan adalah untuk vaksin Tdap ni, insya-Allah ia adalah selamat untuk ibu dan bayi, dan sekiranya berlaku kesan sampingan ia adalah ringan dan hanya bersifat sementara sahaja. Baik, penonton, tadi Dr. Teh dah menyatakan bahawa vaksin ini actually sebenarnya berkesan. Manakala Dr. Nora juga telah menyatakan uji kajinya bukan masa yang sekejap, lama, masa yang lama. Hatta setelah diberikan pun kita akan monitor lagi setelah itu kan. Dan kesan yang hadir ataupun yang mungkin muncul pun adalah ringan. Baik, tapi saya nak bertanya kepada Dr. Teh. Apabila kita menyebut perkataan vaksin, banyak saya dengar di kalangan masyarakat kita. Mereka pun sekarang ni dah very well known tentang vaksin ni kan. Macam-macam jenis vaksin kat luar sana. Mereka suka mengeluarkan satu terma yang kita panggil AEFI atau Adverse Effect following immunization, AFI kan. Dan saya difahamkan macam AFI ni dan kesan sampingan yang Dr. Nora kata tu mungkin ada persamaan dan mungkin juga ada perbezaan. Jadi mungkin Dr. Teh boleh rungkaikan kekeliruan inilah. Mungkin boleh berkaitan sekali dengan petasis vaksin tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Nabila. Betul lah apa yang Dr. Nabila tanyakan. Memang dia adalah satu istilah yang kita selalu dengar. Tapi kadang-kadang ada orang kata benda tu sama. Ada orang kata perkara yang berbeza. Jadi sebenarnya dia adalah perkara yang berbeza. Kesan sampingan dan AFI ni dua benda yang berbeza tapi dia ada sama dia. Apa yang sama dia? Sama dia, dua-dua ni boleh berlaku selepas kita menerima vaksin lah. You dapat vaksin, dapatlah kesan sampingan, boleh juga dapat AFI. Dan dia boleh jadi macam Dr. Nora kata tadi, boleh jadi kesan sampingan yang sikit-sikit, sakit-sakit, demam-demam, letih, dan boleh jadi yang teruk sikit kan. Tapi itu dari segi yang sama. Apa yang membezakan antara ni? Okay, kalau kesan sampingan tadi kita kata dia boleh berlaku whatever the things happen lah. Sama ada dia sakit ke, dia demam ke, dia letih ke. Tapi mesti benda tu disebabkan oleh vaksin. Barulah kita kata kesan sampingan daripada vaksin kan. Tapi adverse event, AFI, adverse event, maksudnya perkara yang tidak diingini kan. Following immunization, selepas imunisasi. Dia merangkumi satu, kalau kita kata umbrella term lah, meliputi satu cakupan yang luas, apa-apa je lah yang berlaku selepas kita ambil vaksin. Dan apa-apa yang berlaku ni tidak semestinya disebabkan vaksin. Boleh jadi sebab lain. Banyak je berlaku perkara-perkara selepas vaksin, tapi tak semestinya disebabkan vaksin. Okey. Dia ada beberapa klasifikasi lah AFI kalau kita tengok kan. Yang diklasifikasikan, contohnya lah punca dia, kita kata bukan sebab vaksin tu sendiri, tapi produk vaksin tu sendiri. Vaksin ni kalau kita kata, macam kita buat air Milo lah. Ada Milo, ada teh, tak adalah. Ada Milo, ada susu, ada air. Ada orang berguna. Ada orang tak macam-macam kan. Macam tu. Begitu juga dengan produk vaksin. Dalam produk vaksin tu dia ada emulsifier, ada bahan pengawet, ada air, ada macam-macam benda dalam produk tersebut. Jadi mungkin yang memberi kesan kepada ibu hamil ataupun kepada orang yang ambil vaksin tu bukan vaksin tu sendiri, bahan-bahan lain produk dalam vaksin tu. Itu antara satu contoh lah. Keduanya mungkin dari segi kualiti vaksin tu sendiri yang berbeza-beza kan. Kan kita ada banyak production dan sebagainya kan. So bukan semestinya semua tu sama kesan dia. Adverse event dia tu berbeza-beza bergantung pada kualiti vaksin tu sendiri. Kadang-kadang macam kalau pernah dengar kita kata cold chain ke, ada yang suhu dia tak mencapai yang sepatutnya. Vaksin tu dah bagus tapi bila kita simpan, suhu tak kena, rosak macam tu. Kualiti vaksin sendiri tak kualiti capai. tak bagus. Jadi menyebabkan berlaku masalah lain. Atau boleh berlaku juga kesilapan teknikal yang masa kita nak cocok, contohlah kan, dekat mana-mana tempat pun sepatutnya kita cocok bawah kulit tapi termasuk dalam sikit. Jadilah bengkak dia lebih macam tu. Dan seterusnya mungkin juga, ni mungkinlah orang kata macam pelik kan, tapi memang berlaku. Dia sebenarnya sebab dia terlalu bimbang. Takut sangat dalam vaksin kan. Sebenarnya tak ada apa. Sampai pengsan ke, ataupun sebenarnya macam rasa sebenarnya tak demam tapi rasa macam demam, cek suhu tak panas pun. Dia punya perasaan tu menyebabkan dia rasa ada gejala yang berlaku pada saya lepas vaksin. Sebenarnya tak ada pun. Perkara macam tu dah. Dan last but not least, mungkin juga kita kata kebetulan lah berlaku kan. Kebetulan lepas saya ambil vaksin, saya pun makan seafood juga. Tiba-tiba saya pun alergi pada seafood juga. Jadinya kita ingatkan alergi vaksin. Rupanya kebetulan pada masa yang sama saya yang alergi seafood, saya makan juga seafood dapat vaksin. Jadi kita tak tahu nak kata which one is which. Itulah kita tak nafikan memang ada masalah. Certain orang tak boleh nak ambil. Memang alergi vaksin. Ada certain orang memang dia ada kesan sampingan. Tapi yang saya nak jelaskan ialah
bukan semua perkara yang berlaku selepas vaksin tu adalah disebabkan vaksin. Perlu ditengok balik. Ya, kita kena siasat. Sebab itulah macam Dr. Nora kata tadi, ada orang monitor kan. Bila berlaku apa-apa. That's why kena report pada kita. Kalau ada apa-apa gejala lah yang berlaku lepas Jangan vaksin. report kat Facebook kan. Ya, report pada pihak yang berwajib, pada klinik kesihatan ke kat mana you ambil lah. Di pihak berwajib boleh buat saringan Betul, balik. kita akan ambil sejarah balik dan sebagainya dan kita akan monitor betul ke batch vaksin tu yang bermasalah dan sebagainya. Itulah. Faham Dr. T, sangat jelas kan apa yang Dr. T nyatakan tadi, perbezaan antara AFI dan juga kesan sampingan lah. Jadi untuk penonton kena ambil maklum lah sekiranya berlaku apa-apa sebarang kesan sampingan, kena laporkan kepada bahagian yang berkaitan lah. Di mana tempat yang vaksin yang diambil harus dilaporkan supaya boleh dimonitor, supaya kita boleh semak kembali apakah masalah dan isu sebenarnya kan doktor. Ya. Baik, sekarang ni saya kira jelaslah kefahaman berkaitan dengan vaksin, caranya yang diuji, apa tu kesan sampingan yang ringan, macam mana pula AFI dia kan. Jadi Dr. Nora, saya ingin bertanya, bila waktu yang sesuai untuk seorang ibu ni diberikan vaksin pertasis ni? Itu yang pertama. Yang kedua, ada ibu-ibu ni mungkin saya difaham kita pernah mengandung dan bersalin, kita tahu ada juga vaksin-vaksin lain kan yang dicucuk dan ibu-ibu ini terima. So sekiranya dia dah ambil vaksin lain, contoh macam COVID-19 kan, adakah dia boleh mengambil vaksin pertasis ini atau tak boleh ke atau macam mana? Boleh doktor terangkan? Okey, untuk pengetahuan semualah dekat Malaysia ni sejak tahun 1970-an lagi, Malaysia, ibu hamil di Malaysia akan diberikan vaksin tetanus toxoid. Vaksin tetanus toxoid adalah untuk mencegah daripada kancing gigi. Ini apa? ATT tu kan? Jadi orang cakap ATT kan. Memang dah diberikan lama dah. So ibu mengandung memang dah dapat benda ni sejak tahun 70-an lagi lah kalau kat Malaysia. Jadi kalau ibu yang mengandung tu mengandung kali pertama, vaksin tetanus ni akan diberikan 2 kali. Dia bergantung kepada status imunisasi lah. Tapi kebiasaannya bagi 2 kali. Kali pertama kalau kita boleh lihat dekat graf kat belakang tu adalah pada minggu ke-18 dan ke-22 minggu lah. Itu ibu yang mengandung kali pertama lah. Ataupun kita kata waktu tu di mana ibu mengandung tu first time dia rasa pergerakan baby, quickening. Dan dos kedua, suntikan kedua untuk vaksin tetanus ni adalah pada 24 minggu. Bagi ibu yang mengandung untuk kali kedua dan seterusnya lah, kandungan kedua ke ketiga ke, kita akan bagi 1 dos sahaja vaksin tetanus pada minggu ke-18 ke 24. Itu yang sedia ada. Tapi bila kita masukkan vaksin Tdap dalam kita punya program imunisasi untuk ibu hamil, so kita dah ubah sikit jadual sebab Tdap ni kita nampak ada T tu kan adalah komponen tetanus juga. ATT. Jadi tetanus kita tak naklah bagi double kan, tetanus bagi, Tdap bagi kan. Jadi kita ubah sikit. Jadi untuk ibu yang mengandung pertama, kehamilan yang pertama, so dia akan dapat 1 dos untuk tetanus toxoid waktu 18 ke 22 minggu dan 1 dos untuk Tdap. Bila kita bagi Tdap ni adalah pada 28 ke 32 minggu kehamilan. Untuk ibu yang mengandung kehamilan kedua dan seterusnya, dia takkan dapat dah vaksin tetanus toxoid. Dia terus dapat vaksin Tdap. Tdap terus. Sekaligus sebab dah ada tetanus dah kat situ, T tu kat situ kan. Tempoh dia sama juga pada minggu ke-28 ke 32 minggu kehamilan. Jadi kita ubah sikit benda tu. Dan saya nak terangkan bahawa vaksin Tdap ni perlu diambil setiap kali hamil. Maksudnya kalau sekarang dia hamil kehamilan pertama, dia dah dapat vaksin Tdap. Lagi 2 tahun dia mengandung lagi. Dia kena ambil lagi sekali. Sebab apa? Antibody ibu tu dia akan berkurangan tahun ke tahun, bulan ke bulan kan. Jadi tak mencukupi lah untuk dia bagi dekat baby untuk kandungan yang akan datang. So dia kena bagi. So untuk menjawab pula soalan Dr. Nabilah berkenaan kalau ada vaksin yang lain kan. Kadang-kadang betul lah ibu mengandung ni mungkin nak ambil vaksin tambahan selain daripada tetanus dan juga Tdap. Influenza kan. COVID nak ambil booster lagi ke kan. Mungkin dia boleh diberikan, tapi apa yang saya syorkan adalah berbincang dengan doktor yang merawat. Sama ada diberikan sekali, diberikan berasingan di tempat yang lain. Ya, betul. Yang itulah. Faham. Jadi maksudnya kalau kandungan pertama kita akan ambil vaksin tu 2 kali, satu iaitu ATT dan satu adalah Tdap. Betul. Kalau kandungan kedua dan ketiga hanyalah Tdap sahajalah. Betul. Dan setiap kali mengandung memang kena ambil 1 dos Tdap tersebut bagi protection pada ibu dan juga kepada bayi yang akan lahir. Saya kira jelas penonton untuk pengambilan vaksin tersebut. Tadi saya ada teringat yang Dr. Teh mengatakan tentang betul memang akan ada orang-orang yang tidak layak sebenarnya untuk mendapat vaksin ini sebabkan oleh dia memang
diketahui akan mengalami kesan sampingan daripada bahan vaksin tersebut lah. Saya nak bertanya lah dengan Dr. Nora, Doktor, macam mana pula risiko ataupun kesan kepada mereka yang tak layak? Dan mungkin jugalah ada mereka yang tidak ingin mengambil kan. Kita tak layak tu mungkin orang nak, tapi badan mereka tak boleh nak terima. Dan juga mungkin orang yang tak nak menerima. Jadi apa risiko dan kesan jika mereka tidak ambil vaksin Tdap ni, Dr. Nora? Okey, betul kan Dr. Nabila. Nanti kita kan dekat ibu yang hamil ni, kita akan ada 3 golongan lah ataupun 3 kumpulan. Kumpulan pertama tu dia layak terima vaksin dan dia nak ambil vaksin tu. Cemerlang lah. Kumpulan yang kedua adalah dia tak layak. Tak layak macam disebabkan faktor perubatan lah, kesihatan. Macam kata tadi, mungkin dia ada alahan yang sangat teruk untuk vaksin sebelum ni ataupun bahan-bahan di dalam vaksin Tdap tu. So dia tak boleh nak ambil vaksin ataupun ada masalah kesihatan yang lain. So golongan ketiga ni macam Dr. Nabila kata, dia layak terima vaksin tapi dia enggan terima vaksin disebabkan mungkin takut. Alasan peribadi lah. Alasan peribadi, apa-apa alasan sekalipun. So kita ada 3 kumpulan. Jadi kita nak tahu, kita berbalik-balik macam Dr. T kata, kenapa kita kena bagi vaksin Tdap ni? Kenapa? Kita bagi vaksin Tdap ni adalah untuk bukan saja perlindungan kepada ibu, tetapi perlindungan kepada bayi. Kita nak bagi antibody sebagai perlindungan awal bayi yang lahir daripada dapat batuk kokol ataupun pertasis. Jadi kalau ibu tu tak ambil vaksin Tdap ni, so baby yang lahir tu dia tak ada askar-askar yang dikatakan tadi, tak ada antibody. Jadi dia senang untuk mendapat jangkitan batuk kokol. Batuk kokol ni kalau kena kita kat orang dewasa ni, mungkinlah dia batuk-batuk berpanjangan macam tu. Tapi kalau dia kena dekat baby yang kecil, dia mungkin jadi satu perkara yang sangat serius. Yang boleh berhenti bernafas. Ya, berhenti bernafas, radah kepada otak, boleh jadi sawan, dan paling kita tak nak adalah kematian. Yang tu yang kita cuba elakkanlah. Jadi saya sebaiknya lah dengan hanya 1 suntikan Tdap dah waktu kehamilan tu, kita boleh melindungi bayi yang bakal lahir dari hari pertama dia keluar daripada rahim ibu tu. Maksudnya bagi mereka yang layak sebaiknya ambillah. Ya, betul. Dan dibuktikan berkesan. Ujian pun bukan sehari 2 kan, bertahun-tahun, ujian demi ujian, dan dimonitor juga kan. Ya, betul. Kalau apa-apa dan kesan sampingannya adalah agak ringan. Jadi jangan risikokan diri anda, ibu hamil dan juga bayi yang akan dilahirkan lah. Baik, terima kasih Dr. Nora. Baik Dr. Teh, saya nampak Dr. dah terangkan dengan terperinci tentang vaksin Tdap ni kan. Kenapa perlu, yang selamat, kesan sampingan pun minimal. Cuma sekiranya lah masih ada lagi yang berasa ragu-ragu sebenarnya untuk menerima vaksin ni. Kita tak boleh mengatakan semua orang akan setuju, betul tak? Dan pasti akan ada yang ragu-ragu kan. Terutama untuk di Malaysia lah, kita baru juga memperkenalkan vaksin Tdap ni, betul. Jadi mungkin ibu sebelum ni diberitahu, saya dulu hanya ambil ATT sahaja. Dah kenapa pula sekarang kena ambil Tdap pula kan, jadi tambahan. Jadi dia rasa ragu-ragu. Kenapa sebenarnya masih ada ibu hamil yang ragu-ragu tentang vaksin ni? Sedangkan kita tahu dari segi keberkesanan dan juga kesan sampingannya sangat ringan. Kenapa tu, Doktor? Mungkin Dr. Teh boleh ulaskan. Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Nabila atas persoalan tersebut. Nak kata macam Dr. Nora kata tadi lah kan, memang akan ada lah orang yang rasa nak ambil ke tak nak ambil, ataupun memang rasa tak nak ambil lah kan. Tapi kita dari segi kesihatan lah, kita kata kita perlu cuba memahami, berada dalam kasut mereka kan, kenapa sebenarnya dia orang rasa ragu-ragu nak terima. Biasalah benda baru kan, mestilah kita pun rasa hesitate jugalah sometimes kan, kadang-kadang. Jadi antara kajian-kajian yang dibuat ni menunjukkan kenapa mereka ni merasa ragu untuk menerima sesuatu vaksin. Salah satu yang utama ialah sebab kurang disyorkan oleh petugas kesihatan sebenarnya. Mungkin tak pernah dengar lagi ke, mungkin dia pergi tak tahulah klinik kesihatan ke, klinik private ke, hospital ke, follow up mengandung dia tu. Tapi dia tak pernah dengar ada doktor kata macam, beritahu pasal Tdap vaksin macam yang kita sedang ceritakan ni, betapa dia punya keberkesanan, dia punya tahap keselamatan, side effect dia very minimal dan sebagainya. Jadi bila dia tak biasa dengar, tak tahu bahawa benda ni memang bagus, orang boleh ambil, tak ada masalah, negara luar pun ambil, dia jadi ragu-ragulah. Tak yakin lah sebab tak pernah dengar. Tapi kalau kita selalu dengar, kita buat hebohan besar-besaran, contohnya kan, kawan-kawan pun ambil, jiran pun ambil, mak saudara, anak saudara semua ambil, dia akan rasa okey. Dan
pergi pula klinik, doktor sarankan, nurse pula terangkan. Lagi dia akan rasa macam yakin lah. Jadi seeloknya kalau petugas-petugas kesihatan, ada ibu-ibu bertanya, kita boleh terangkan berkenaan vaksin ni. Bukan saja ibu kena tahu, petugas kesihatan pun keramaiannya nurse, doktor semua kena tahu. Supaya kita boleh explain kepada mereka kan. Supaya kena dengarlah cerita kita hari ni. Okay. Yang keduanya, dia rasa bimbang tentang keselamatan. Macam kita kata tadi. That's why kita tekankan nak beritahu pasal keselamatan. Dr. Nora terangkan daripada fasa 1, fasa 2 kan. Daripada buat dalam makmal kepada kelompok yang kecil, kelompok yang besar dan pemantauan fasa 4 dah bagi pun kita pantau lagi. Nak tengok keselamatan tu lah. Jadi kita tak nafikan memang kan ada sesetengah orang ada kesan-kesan tu. Tapi dari segi ke majoritinya selamat. Keberkesanannya pun berkesan. Jadi insya-Allah lah dari segi tu, kalau anda berasa ragu disebabkan oleh faktor keselamatan, kita cuba jelaskanlah dalam webinar kita bahawa vaksin Tdap ni insya-Allah selamat. Dan ketiga, mungkin keramaian yang ragu tu sebab dia kurang pengetahuan lah. Jadi kita bersyukur rasanya hari ini ramai ibu-ibu hamil bersama kita mendengar maklumat-maklumat yang kita nak sampaikan. Jadi pengetahuan yang kurang sebelum tu insya-Allah bertambahlah lepas ni kan. Dah tahu dah pasal vaksin, apa itu vaksin dan sebagainya, keberkesanan, keselamatan dan nak ambil macam mana. Next ialah mungkin dia tak pasti berkenaan kebaikan. Tapi kita dah jelaskan tadi, kebaikannya dua kebaikan. Utamanya nak bagi pada ibu dan keduanya bagi pada bayi. Dua-dua pun dapat kebaikannya. So jangan risaulah dari segi tu kan. Seterusnya, ada juga orang yang rasa tak nak ambil vaksin ni sebab apa tahu? Dia rasa macam tak ada benda pun penyakit tu, tak risau. Sebab tak ramai orang tahu hepatitis tu apa. Betul Sebab tak? dia dah lama tak ada. Dah lama tak ada. Orang tak dengar. Even kalau kita sebut batuk kokol pun ada orang tanya, batuk kokol tu apa? Hepatitis pun tak pernah dengar, batuk kokol pun tak pernah dengar. Macam dah jarang-jarang dah orang kena sebab vaksin kita yang sebelum ni berkesan. Tapi disebabkan sekarang kes ni makin meningkat, dia dah makin banyak. Jadi kita kena bagi increase awareness balik bahawa sebenarnya penyakit ni bahaya. That's why lah selama ni kita tak pernah dengar sebab berjaya ditangani oleh vaksin. Tapi sekarang dia muncul balik kebahayaannya macam yang Dr. Nora dan Dr. Nabila terangkan tadi, boleh bawa sampai kematian, bawa berhenti bernafas dan sebagainya kan. Nak beritahunya, ni bukan penyakit demam batuk sesama biasa. It's something serious that you kena vaksin anak. Dan boleh dicegah. Boleh dicegah melalui vaksin. Kalau tak ada ubat-ubatan tu kita faham lah kan. Betul. Okay. So itu antara sebab lah. So now kita dah tahu vaksin ni bahaya, hepatitis ni bahaya. Kita boleh cegah dan boleh ambil vaksin lah. Dan last but not least, kurang keyakinan terhadap vaksin lah. Ada orang rasa tak yakin dengan vaksin tu sendiri. Tapi sebenarnya, all yang saya maklumkan tadi tu, keenam punca utama menurut kajian kenapa orang tu rasa ragu-ragu, sebenarnya mostly disebabkan oleh sumber maklumat yang dia dapat lah. Sumber maklumat kurang tepat. Salah ke kan? Orang zaman sekarang kan kita tak dengar dah. Benda lain kita dengar apa? TikTok. Media sosial lah kan, Instagram lah, Facebook lah, semua sumber-sumber tabloid ni yang kita tak tahu kesahannya. Tak ada masalah, boleh dengar untuk dapat maklumat. Tapi bila come to kesihatan, bila come to benda yang very crucial tu, kita better dapatkan maklumat daripada saluran yang betul. Tanya kepada yang pakar, yang arif pada betul. Kan? So sama ada nak pergi klinik kesihatan tanya ke, ataupun nak layari laman website KKM pun boleh. Ada banyak semua saluran yang betul lah, yang tepat untuk kita dapatkan maklumat secara yang sah lah kita kata. Jangan hanya dengar sebelah pihak, dengar juga daripada pihak yang pakar. So tu antara sebab lah kita kata kenapa ibu berasa bimbang. Dan untuk mengurangkan lagi kebimbangan ibu-ibu yang mungkin bersama kita petang ni, saya ada paparkan di belakang ni, kalau boleh tengok, sebenarnya dah lebih pada 50 negara dah yang menggunakan vaksin ni. Bukan sikit-sikit, bukan kaleng-kaleng lah kita katakan. Sejak tahun 2012 lagi, bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau nak tengok kan, US tu memanglah kita kata negara barat. Tapi yang berdekatan dengan kita, kau tengok kita ada Filipina, Singapura, Thailand pun menggunakan vaksin ni. Jiran-jiran kita pun guna juga. Bukan kata vaksin orang putih je tak lah kan. Jadi orang Asia pun kita guna juga sekarang. So even Saudi Arabia pun ada menggunakan. Kalau nak kata isu dari segi Islam ke tak Islam je guna kan. So kita kata benda ni insya-Allah dah well known, cuma kita je baru dengar kat Malaysia lah, sebab kita baru perkenalkan. Alhamdulillah lah KKM ambil inisiatif bulan Mei lepas, kita perkenalkan secara percuma. So boleh take this opportunity lah. Okay? Baik. Terima kasih lah Dr. Teh. Jadi terjawablah isu-isu yang kata apa, vaksin ni adalah salah satu daripada agenda barat, budaya barat. Sebenarnya benda tu semua adalah mitos lah, lebih kepada yang dibawakan oleh KKM ni adalah untuk kebaikan ibu dan bayi tersebut. Sebab
Yang lahir dengan petasis ni bukan masalah dari segi komplikasi seperti yang kita bincangkan tadi. Takut nanti masalah dari segi paru-paru ni pula berpanjangan pula masalah kesihatan paru-paru yang mana akan meningkatkan sikit sebanyak kos kesihatan kita. Betul tak? Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita ubat lah. merawat Begitu kan? Baik. Terima kasih kepada Dr. T. Mutmainah dan Dr. Nora Saliza atas perkongsian ilmu berkaitan topik kita pada hari ini yang saya kira cukup penuh dengan informasi ya penonton. Baiklah, kita akan kembali sebentar lagi dengan segmen Q&A. Sebarang persoalan yang ingin diajukan, boleh tulis di ruang komen. Jangan lupa untuk terus like, share dan komen sebagai tanda sokongan anda kepada webinar ini. Boleh tuliskan persoalan-persoalan anda di ruang komen. Sebentar lagi kita akan bacakan persoalan tersebut dan akan dijawab secara live lah oleh Dr. T dan juga Dr. Nora. Sekiranya master mengizinkan, bagi mana-mana soalan yang mungkin kita tak dapat jawab secara live, kita akan minta panelis kita untuk menjawab secara bertulis lah. Kita mohon like dan share link FB ini supaya lebih ramai dapat menonton dan mendapat manfaat daripada webinar ini. Baik, kita kembali selepas ini. Dalam hidup ni memang ada banyak pilihan dan kita akan selalu kena buat keputusan. Keputusan sama ada memilih kanan ataupun kiri. Keputusan sama ada memilih tangga atau lift. Keputusan sama ada memilih air coklat berkalori tinggi atau air sejuk tanpa kalori. Keputusan sama ada memilih wanita berkerjaya atau suri rumah sepenuh masa. Bagi aku sebenarnya takut untuk buat keputusan. Sama ada kecil atau besar. Mungkin sebab aku rasa aku pernah rasa macam aku dah salah buat keputusan. Puan, kami minta maaf. Anak Puan tak dapat kami selamatkan. Aku yang hentikan rawatan. Aku yang buat keputusan tu. Salah aku ke anak aku mati? Hari ni aku perlu buat keputusan lagi sekali. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak yang sedang aku kandungkan juga. Mampukah aku buat keputusan yang betul? Atau aku akan buat keputusan yang salah lagi? Tapi kali ni aku nak buat keputusan yang betul. Jom sertai webinar ini untuk merungkai keraguan anda. Dalam hidup ni memang ada banyak pilihan dan kita akan selalu kena buat keputusan. Keputusan sama ada memilih kanan ataupun kiri. Keputusan sama ada memilih tangga atau lift. Keputusan sama ada memilih air coklat berkalori tinggi atau air sejuk tanpa kalori. Keputusan sama ada memilih wanita berkerjaya atau suri rumah sepenuh masa. Bagi aku sebenarnya takut untuk buat keputusan. Sama ada kecil atau besar. Mungkin sebab aku rasa aku pernah rasa macam aku dah salah buat keputusan. Puan, kami minta maaf. Anak Puan tak dapat kami selamatkan. Aku yang hentikan rawatan. Aku yang buat keputusan tu. Salah aku ke anak aku mati? Hari ni aku perlu buat keputusan lagi sekali. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak yang sedang aku kandungkan juga. Mampukah aku buat keputusan yang betul? Atau aku akan buat keputusan yang salah lagi? Tapi kali ni aku nak buat keputusan yang betul. Jom sertai webinar ini untuk merungkai keraguan anda. Dalam hidup ni memang ada banyak pilihan dan kita akan selalu kena buat keputusan. Keputusan sama ada memilih kanan ataupun kiri. Keputusan sama ada memilih tangga atau lift. Keputusan sama ada memilih air coklat berkalori tinggi atau air sejuk tanpa kalori.
Keputusan sama ada memilih wanita berkerjaya atau suri rumah sepenuh masa. Bagi aku sebenarnya takut untuk buat keputusan, sama ada kecil atau besar. Mungkin sebab aku rasa aku pernah rasa macam aku dah salah buat keputusan. Puan, kami minta maaf. Anak Puan tak dapat kami selamatkan. Aku yang hentikan rawatan. Aku yang buat keputusan tu. Salah aku ke anak aku mati? Hari ni aku perlu buat keputusan lagi sekali. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak yang sedang aku kandungkan juga. Mampukah aku buat keputusan yang betul? Atau aku akan buat keputusan yang salah lagi? Tapi kali ni aku nak buat keputusan yang betul. Jom sertai webinar ini untuk merungkai keraguan anda. Dalam hidup ni memang ada banyak pilihan dan kita akan selalu kena buat keputusan. Keputusan sama ada memilih kanan ataupun kiri. Keputusan sama ada memilih tangga atau lift. Keputusan sama ada memilih air coklat berkalori tinggi atau air sejuk tanpa kalori. Keputusan sama ada memilih wanita berkerjaya atau suri rumah sepenuh masa. Bagi aku sebenarnya takut untuk buat keputusan, sama ada kecil atau besar. Mungkin sebab aku rasa aku pernah rasa macam aku dah salah buat keputusan. Puan, kami minta maaf. Anak Puan tak dapat kami selamatkan. Aku yang hentikan rawatan. Aku yang buat keputusan tu. Salah aku ke anak aku mati? Hari ni aku perlu buat keputusan lagi sekali. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak yang sedang aku kandungkan juga. Mampukah aku buat keputusan yang betul? Atau aku akan buat keputusan yang salah lagi? Tapi kali ni aku nak buat keputusan yang betul. Jom sertai webinar ini untuk merungkai keraguan anda. Dalam hidup ni memang ada banyak pilihan dan kita akan selalu kena buat keputusan. Keputusan sama ada memilih kanan ataupun kiri. Keputusan sama ada memilih tangga atau lift. Keputusan sama ada memilih air coklat berkalori tinggi atau air sejuk tanpa kalori. Keputusan sama ada memilih wanita berkerjaya atau suri rumah sepenuh masa. Bagi aku sebenarnya takut untuk buat keputusan, sama ada kecil atau besar. Mungkin sebab aku rasa aku pernah rasa macam aku dah salah buat keputusan. Puan, kami minta maaf. Anak Puan tak dapat kami selamatkan. Aku yang hentikan rawatan. Aku yang buat keputusan tu. Salah aku ke anak aku mati? Hari ni aku perlu buat keputusan lagi sekali. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak yang sedang aku kandungkan juga. Mampukah aku buat keputusan yang betul? Atau aku akan buat keputusan yang salah lagi? Tapi kali ni aku nak buat keputusan yang betul. Jom sertai webinar ini untuk merungkai keraguan anda. Dalam hidup ni memang ada banyak pilihan dan kita akan selalu kena buat keputusan. Keputusan sama ada memilih kanan ataupun kiri. Keputusan sama ada memilih tangga atau lift. Keputusan sama ada memilih air coklat berkalori tinggi atau air sejuk tanpa kalori. Keputusan sama ada memilih wanita berkerjaya
atau suri rumah sepenuh masa. Bagi aku sebenarnya takut untuk buat keputusan, sama ada kecil atau besar. Mungkin sebab aku rasa aku pernah rasa macam aku dah salah buat keputusan. Puan, kami minta maaf. Anak Puan tak dapat kami selamatkan. Aku yang hentikan rawatan. Aku yang buat keputusan tu. Salah aku ke anak aku mati? Hari ni aku perlu buat keputusan lagi sekali. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak yang sedang aku kandungkan juga. Mampukah aku buat keputusan yang betul? Atau aku akan buat keputusan yang salah lagi? Tapi kali ni aku nak buat keputusan yang betul. Jom sertai webinar ini untuk merungkai keraguan anda. Baik, terima kasih kepada penonton yang masih bersetia dengan webinar kita pada hari ini. Kembali kita kepada segmen seterusnya, iaitu segmen Q&A. Baik, sebelum kita teruskan kepada Q&A kita, ingin saya ingatkan sekali lagi, sila like dan sharing FB ini supaya lebih ramai dapat menonton dan mendapat manfaat daripada webinar pada hari ini. Dan penonton juga jangan lupa untuk terus kekal bersama kita selepas segmen Q&A juga, kerana anda berpeluang menaiki kredit Touch 'n Go e-wallet bernilai RM300 dengan menyertai segmen kuis selepas sahaja segmen Q&A kita pada hari ini. Dan bagi semua penonton, jangan lupa untuk mengimbas QR code pada hujung rancangan ini dan mengisi borang maklum balas di akhir program ini bagi mendapatkan e-CD penyertaan. Serta bagi warga UKM, anda boleh mendapatkan mata urus bakat. Baik, Dr. T, Dr. Nora, agak banyak soalan yang saya terima daripada penonton kita. Terima kasih sangat-sangat yang sudi bertanya, tapi mungkin bukan semua soalan dapat kita jawab kerana masa agak mencemburui kita kan. Kita akan cuba pilih beberapa soalan yang terlintas sekarang ini, dan mana soalan yang mungkin kita tak dapat jawab secara live, nanti kita akan mohonlah panelis kita untuk menulis jawapan tersebut. Baik, Dr. T, saya pergi kepada Dr. Teh dulu. Ada satu soalan, bukan satu, tiga sebenarnya soalan dia bagi daripada Bubu Oyen. Dia tanya untuk dia ke untuk kucing dia sebenarnya ni. Okey, dia ada tiga soalan sekaligus, Dr. Teh. Okay. Saya tanya kepada Dr. Teh lah. Saya cuba bacakan satu persatu, Dr. Teh jawab dan saya tanya lagi lah. Adakah individu yang telah divaksin mempunyai kemungkinan dijangkiti? Berapa dos lengkap yang diperlukan untuk ibu mengambil vaksin pertasis inilah? Okey, baiklah. Terima kasih Bubu Oyen dan Dr. Nabila. Okey, so maksudnya ibu tu dah menerima vaksin tidak masa dia mengandung ni. Lepas tu adakah dia boleh kena juga pertasis? Betul, kemungkinan dijangkiti. Itu ayat dia lah. Okey, baiklah. Sebenarnya risiko untuk dijangkiti walaupun kita dah ambil vaksin tu masih ada, tapi sangat rendah berbanding dengan kalau kita tidak vaksin. Sebab kita kata tadilah dah ada tentera tadi. Dah ada tentera, tapi apa yang saya nak jelaskan ni ialah tindak balas seseorang individu terhadap vaksin tu bergantung pada individu itu sendiri. Ada orang bila dia beri vaksin, dia punya sistem immune response dia very good. So dia punya antibody level tu sangat tinggi. Semua pun bersedialah askar-askar dia tahap A1 semua kan. So dia very good, mungkin insya-Allah dia tak kena. Ada setengah orang bergantung pada macam umur dia kan, dah makin tua ke, dia punya pemakanan dia, badan dia sendiri macam mana, yang bila kena vaksin mungkin penghasilan antibody dia tu tidak seberapa hebat. Kelas B banyak, contoh, tak kuat sangat, dan datang pula dia jumpa pula dengan individu yang memberi dia vaksin tu yang very strong, highly infectious pada masa tersebut. Betul. Sebab untuk satu penyakit berjangkit ni dia merebak, banyak faktor-faktor lah mempengaruhi, bukan setakat vaksin tak vaksin. Ada banyak teori di belakangnya kan. Dari segi ketahanan badan kita, mereka yang memberi penyakit tu pada kita pula macam mana dia punya kadar jangkitan tu. So benda tu semua mempengaruhi. Jadi secara ringkasnya, risiko masih ada, tapi rendah berbanding kalau you tak vaksin. Kalau you tak vaksin, the chances is lagi high lah, kita kata. Dan kalau you kena pun, komplikasi tu sangat rendah, sangat minimum. Macam kalau kita kata, kalau ingat balik zaman COVID dulu macam mana. Siapa yang belum divaksin COVID, kalau kita kata biasa kena dapat apa dia panggil 4-5 yang kategori 4, kategori 5 kan. Kalau dah divaksin biasanya sakit batuk sesama kan. Macam kita sendiri pun ada orang kena COVID masa sebelum vaksin dan ada orang kena COVID setelah vaksin. Dapat beza kan perbezaan gejala dia tu. Kadang tak sedar pun betul ke ni COVID. Tengok check positif. Itulah contoh dia lah. Lepas tu dia tanya dos lengkap yang diperlukan tu. Untuk hamil, masa hamil, okey. Kalau macam tadi Dr. Nora dah terangkan ikut yang jadual baru kita tu, sebenarnya satu dos sahaja. Setiap kali kehamilan. Betul, setiap kali kehamilan sekali je.
Soalan kedua daripada Bubuaya Dr. Teh. Bolehkah individu yang telah divaksin berkemungkinan menjangkiti orang lain? Oh, okey. Alright, maksudnya dia mengandung, lepas tu dia diberi vaksin Tdap. Tapi dia nak menjangkiti orang lain. menjangkiti orang. Okey, saya jelaskan. Saya risau takut ada salah faham macam ni. Kalau dia tu diberi vaksin dan dia dapat penyakit pertasis daripada orang lain lah kan, macam kita kata kes tadi yang mungkin antibody tetap kuat sangat, dia dapat juga. Dan risiko bila dia dapat, dia boleh pass pada orang lain, boleh ada chances. Kalau dia masa tu sangat infectious level dia sangat infectious lah kan, dia boleh menjangkiti orang lain dengan fasa-fasa yang dia tengah bergejala. Tapi bukanlah dengan sebab dia menerima vaksin, so kan dia ada orang dia menjangkiti orang lain. Kan ada orang faham kata kalau you dapat vaksin kan you dapat kuman dapat bakteria dia. Dapat bakteria tu dan kita pula lepas bakteria tu pada orang lain tak. Itu bukan kesnya lah. Tapi kalau you dapat vaksin dan you kena jangkitan juga, which is very low dia punya chances, you ada chance untuk pass pada orang lain. Okey, soalan ketiga daripada Bubu Oyen yang terakhir lah Dr. Teh. Bolehkah pertasis ini dirawat dengan menggunakan antibiotik? Okey, nice question. Memang setakat ni alhamdulillah lah pertasis ni masih boleh dirawat menggunakan antibiotik. Kita boleh bagi sebab dia kan sejenis bakteria, Bordetella pertasis. Jadi kita adalah rawatan dia untuk diberikan kepada mereka, sama ada ibu ke kanak-kanak ke, memang ada. Tapi adalah courses dia, berapa lama dos yang tertentu. Tapi basically kita bagi vaksin ni sebab kita nak protect daripada kita rawat. Betul. Kita nak halang jadi-jadi. Tapi kita kena rawat dia dengan antibiotik tersebut. Betul. Mencegah lah. Sebab kalau once kena, macam kita kata tadi, especially baby. Once dah kena, you memang masuk hospital kalau yang teruk tu kan. Kita bagilah ubat dan sebagainya pun, komplikasi untuk kita kata dapat macam sampai sawan. Kita ada radang dalam otak. Sampai bawa kematian tu masih ada. Sebab bila kita bagi, sebenarnya kalau orang nak faham kan, antibody tu dia dengan antibiotik yang kita kata tu, dia benda yang lebih kurang ekpa lah. Kita katakan kita ambil pasif dan aktif kita katakan. So bila antibody tu kita hasilkan awal dah bersedia dalam badan. Tapi bila you kena jangkitan, you bagi antibody tu, you dah kena dulu baru you bagi antibiotik. So lambat. So kita nak biar ada dulu kita antibody ni. nak siap-siap tentera dia dulu. Betul. Lepas tu nak top up, kalau terkena juga, you bagi antibiotik tu tak ada masalah pun. Dan terkena tu mungkin kesan dia pun sangat ringan. Kan? Okey, baik. Terima kasih Dr. T. Kita teruskan pada soalan kedua untuk Dr. Nora daripada Encik Ali Faisal. Sekiranya, ni dia tanya untuk isteri dia agaknya. Sekiranya ibu hamil dah ambil vaksin Tdap semasa hamil, adakah selepas ibu bersalin nanti anak masih perlu terima suntikan vaksin? Sebab tadi sebut Tdap untuk anak kan, masih ada masa-masa dia lagi kan untuk Tdap tersebut. Macam mana Dr. Nora? Okey, secara ringkasnya jawapan dia ya. Anak dia kena ambil vaksin Tdap tu lah untuk anak. Okey. So basically macam ni. Walaupun mak ni, ibu ni dah ambil vaksin Tdap waktu hamil, so dia dah pass antibody dekat anaknya. Anak yang lahir masih lagi kena ikut jadual program imunisasi kebangsaan yang kita dah aturkan bila kena ambil setiap vaksin, bukan saja untuk batuk kokol, pertasis, tapi segala-gala jenis penyakit yang boleh dicegah melalui vaksin. Jadi dia kena ambil. Sebab apa? Kalau kita fokus pada batuk kokol tu sendirilah kita dah, baby tu memang betul lahir kita dah ada antibody lah terhadap penyakit batuk kokol tu. Tapi antibody ni dia makin lama dia akan berkurangan. Dia setiap bulan ke bulan dia akan berkurang. Jadi apa kita nak, bayi tu kita nak suruh dia menghasilkan antibody dia sendiri. Yang tadi dia dapat daripada mak ni hasilkan. Jadi macam mana dia nak hasilkan antibody tu sendiri adalah dengan kita bagi vaksin Tdap tu seawal umur 2 bulan supaya bayi ni mendapat perlindungan secara berterusan. Masih kena ambil. Dr. Nabila, sorry, mungkin saya nak mencelah sikit. Saya takut ada kekeliruan. Ibu hamil ni pergi klinik tanya vaksin, anak saya tak terima pun vaksin Tdap. Sebab kita tak panggil vaksin betul. Tdap Sekarang. Betul. Bila tengok dalam jadual imunisasi tu, dia bukan sebut Tdap kepada anak, tapi dia Hexastim yang diberi masa umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan booster 18 bulan. Dia adalah 6 serangkai. So dia termaktub dalam tu dah. Jangan pergi cari Tdap lah, tak jumpa lah. Dulu ada lah. Dulu asing kan. Betul-betul kat dalam buku tu kan, nanti mak-mak jadi tak puas hati pula tak ada. Dengar webinar kita ni kena ambil kena ambil. Tengok tak ada Okey. Baik, terima kasih Dr. Teh. Baik, kita teruskan soalan seterusnya daripada Encik Ashdad Azharuddin. Kita banyak hari ni kita tengok soalan ni ayah-ayah agaknya, suami-suami yang mendengar. Bagus sebenarnya sebab
perkara-perkara yang agak sensitif berkaitan dengan vaksin untuk ibu hamil ni kan, perlu sebenarnya sokongan daripada suami untuk faham isu ni kan. Kadang-kadang suami adalah orang yang menggerakkan. Kalau ibu tu ragu, dia yang belum bagi keyakinan kan. So bagus sebenarnya. Terima kasihlah kepada penonton-penonton ayah, suami-suami yang turut serta dengan kita pada hari ini. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalannya, Dr. Teh. Dia kata, adakah seseorang ibu hamil masih perlu menerima suntikan vaksin Tdap selepas selepas bersalin jika beliau tidak sempat ambil masa mengandung? Masa mengandung dia tak sempat ambil. Agaknya isteri dia dah nak bersalin sangat tadi. Jadi lepas tu tiba-tiba dah bersalin, dia pun terfikir. Agaknya lah. Faham? Saya sebenarnya memang ada terima soalan ni tau, Dr. Nabila, Dr. Nora. Masa memula KKM announce dia berikan Tdap ni pada ibu hamil, ada yang tanya saya, dia dah bersalin. Macam mana? Saya ni dah terlepas lah sebab dah bersalin kan. Macam mana nak ambil balik dan sebagainya. Sebenarnya nak kata perlu ke tak perlu, secara literally tak perlu. Sebab macam kita kata tadi, apa tujuan kita bagi vaksin Tdap kepada ibu hamil? Pertama, kita nak protect ibu semasa hamil. Sebab masa hamil kan dia punya sistem pertahanan kurang. Jadi masa tu kita nak protect dia. Selepas dia dah bersalin, imuniti dia dah back to normal, insyaAllah dah okey. Dari segi keperluan melindungi dia personally tu, okey, kurang. Kedua, kita kata kita nak lindungi bayi sebab apa? Antibody tu terhasil dan transfer kepada baby melalui placenta, melalui uri dalam kandungan. Bila dah keluar, tiada lagi keperluan sebab dah tak boleh nak sambung kan daripada uri itu kepada anak. Mungkin ada yang kata boleh melalui breast milk. Betul, melalui susuan ibu. Ada, boleh transfer. Tapi dia punya dos yang dapat transfer daripada susu ibu tu kepada anak yang menyusu tu sangat rendah lah. Berbanding dengan melalui tak cukup. Berbanding tadi. melalui placenta. Sebab sebenarnya kenapa KKM sendiri decide untuk bagi tanda tempoh 28 ke 32 minggu kan kalau di negara kita. Sebab kajian menunjukkan tempoh tu adalah tempoh maksimum, paling optimum pemindahan antibody daripada ibu kepada anak. That's why kita nak pada waktu tu yang optimumnya. Jadi kita nak bagi juga, nak make sure dia berkesan kan. Jadi kalau kita ambil sebelum, selepas dan sebagainya, mungkin keberkesanan tu kurang sikit. Apatah lagi dah bersalin melalui breast milk. Tiada keperluan. Jadi kalau nak anak protection, jangan lupa Hexasim tu lah. Pergi ke klinik kesihatan, kalau nak follow protect anak tersebut. Betul. Baik, terima kasih Dr. Teh. Kita kira teruskan dengan soalan keempat. Agak banyak Dr. soalan ni, saya cuba pilih mana yang saya rasa agak menarik untuk ditanya. Ada satu soalan ni, saya tanya kepada Dr. Nora lah. Memang agak menarik untuk saya dari sudut agama. Kalau kita cerita tentang vaksin ni, di mana-mana pun semua akan ada isu keraguan dari sudut agama. Selain daripada isu dengan budaya, bahawanya ini adalah agenda barat dan sebagainya kan. Dari sudut agama, adakah vaksin ini boleh atau diharuskan atau bagaimana Dr. Nora? Kalau Dr. Nora boleh mengupas lah. Saya faham kita sepatutnya kena tanya lebih arif kan. Tapi saya juga rasa perkara ini relevan juga untuk dijawab kan. Saya cuba Dr. Nabila. Boleh. Jadi biasalah saya assume ni adalah agama Islam dari segi agama Islam lah. Jadi agama Islam sebenarnya pasal vaksin ni dengan agama Islam ni kita dah perbincangan tu telah berlaku rasa macam dah agak lama lah kan, agak lama. Jadi Islam tu sendiri menitik beratkan berkenaan dengan kesejahteraan umat, kesihatan umat macam tu kan. Jadi kita punya ulama ni dia adalah macam bersepakat lah bahawa setiap penyakit yang berlaku kita kena cegah dan juga rawat. Jadi kalau kita dalam konteks moden sekarang ni, kita akan kata vaksin tu adalah salah satu cara untuk kita mencegah penyakit supaya tak lebih mudarat. Mudarat tu maksudnya dapat penyakit yang lebih kritikal ataupun yang paling kita tak nak adalah kematian. Jadi pasal vaksin ni juga kita punya majlis fatwa kebangsaan dia macam dah bersidang lah pada tahun dah lama dulu, tahun 1989 macam tu. Specifically dia bincang berkenaan dengan vaksin, untuk diberikan vaksin, termasuklah vaksin untuk batuk kokol ni, pertasif. So diorang dah menetapkan bahawa hukumnya adalah harus diambil dari segi syarak. Jadi saya nak menekankan sikit kita punya vaksin Tdap yang kita bagi kepada ibu hamil di Malaysia, dia punya bahan tu ataupun unsur-unsur tu tak ada bahan yang diharamkan ataupun dilarang dari segi Islam. Kan kadang-kadang kita takut kan orang kata dalam tu ada apa kan,
Kita tak nak. So sebenarnya apa yang kita bawa masuk tu yang kita bagi kat ibu hamil Malaysia tak ada. Jadi kalau kita ikutkan Bersih lah bersih. So kalau kita ikutkan, kalau kita terima vaksin ni elok untuk dari segi kesihatan dan juga selari dengan ajaran Islam lah untuk kita nak make sure kita punya melindungi nyawa dan supaya kita punya masyarakat tu lebih sejahtera. Tak ada kandungan balik bayar lah. Bukan, tak ada betul, tak ada kandungan yang itu. Itu yang bersih tadi tu. Sebab Itu yang orang orang sangat risau. concern. Oh tak ada, tak ada. Sebab ada certain vaksin yang ada Betul. kandungan tersebut, tapi Betul. yang tidak ni tak ada. Tak ada yang kita yang KKM ambil ni tak ada. Baik. Alright, terima kasih Dr. Nora atas penerangan yang saya kira cukup jelas buat Puan Syakira. Baik, soalan seterusnya saya bagi kepada Dr. Teh lah, daripada Puan Syazwanis. Dia kata, apakah sebenarnya perbezaan antara vaksin TDAP dan DTaP? Saya pun tadi pun macam kejap nak sebut TDAP, kejap nak sebut DTaP. Okey. Tapi kita tahu tap app belakang lah. Lepas tu dah tukar pula ya. DTaP jadi hack apa? Hack Hati SIM pula. pula. Macam gitu. Alright, baiklah. Confusing kan jadinya. Alright, dia macam ni. Saya ada sebut tadi tapi kita jelaskan balik takut nampak keliru. TDAP yang kita sedang bincang pada hari ini. T tu huruf besar, DAP, TDAP. Adalah untuk dewasa, orang dewasa, ibu hamil dan sebagainya. Tapi komponen dalam dia masih juga ada tetanus. Macam Dr. Nora kata, melindungi diri daripada tetanus dan juga daripada pertasis. Tapi dos dia tu biasanya rendah sikit. Berbanding dengan DTaP, D tu huruf besar, TAP, itu adalah untuk kanak-kanak, untuk bayi. Yang kita bagi dalam umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan dos booster tu. Yang tu sebenarnya kita panggil DTaP tu ada juga untuk melindungi daripada tetanus, difteria, pertasis. Tapi sekarang ni kita gabungkan serangkai 6. Ada yang lain-lain juga. Tapi kalau tengok sebenarnya dalam buku biru ke buku merah anak-anak kita tu masih boleh jumpa lah perkataan TDAP. Dos dia biasanya tinggi sedikit berbanding dengan dos yang untuk dewasa tadi. Dan kalau tengok pun production lain-lain, syarikat lain-lain, bukan syarikat yang sama. Tapi yang pastinya sebenarnya komponen dia masih lagi melindungi diri ibu ataupun anak daripada pertasis. Cuma dos dia lain dan production yang berbeza lah. Satu TDAP tu adalah untuk dewasa, DTaP tu adalah untuk kanak-kanak yang dalam hexasin tadi. Betul. Yang 6 tu. Okey. Saya harap jelas lah untuk Puan Syazwanis. Baik, ada sedikit lagi masa kita teruskan soalan kepada Dr. Teh. Adakah vaksin ini diperlukan jika sudah divaksin semasa kecil? Sebab tadi doktor sebut pasal TDAP dan DTaP kan. Jadi kita bagi kepada Dr. Teh. Okey. Maksudnya ibu ni masa dia baby dia dah Dia mungkin dapat dapat dah. dah. Okey. Jadi masa dia mengandung ni dia perlu tak lagi. Okey. Saya faham. Mungkin ibu merasakan bila dia dah dapat vaksin masa dia baby tu, dia dah ada antibody lah kan. Jadi antibody tu mungkin boleh bagi terus pada baby bila dia mengandung. Okey. Sebenarnya ada logik di situ. Tapi dia masih perlu untuk dapatkan vaksin TDAP bila dia hamil. Sebab imuniti tadi berkurang. Sebab kita kata imuniti berkurang. In fact, tak perlu tunggu mengandung. Mengandung kita umur 25 tahun lah paling awal, lebih kurang contohnya 20-an. Sebenarnya pertasis ni, vaksin tu dalam lebih kurang 10 tahun macam tu dia dah menurun dah. Jadi bila mengandung memang perlu ambil. Tambahan pula yang kita cerita tadi. Dia nak ambil tu supaya imuniti kita boost pada masa tu 28 hingga 30 minggu dan transfer pada baby. That's why kita masih perlu ambil lah. Baik. Okey. Terima kasih Dr. Teh. Ada soalan daripada Cik Muhammad Amin. Itulah saya kata banyak kalangan kita ni adalah ayah-ayah ayah, suami. So mungkin mereka juga nak decide nak bagi kat anak ibu, isteri dia ambil kan. Betul. Tapi bagus sebenarnya, sangat bagus. Okey, sekarang ni saya kira saya bagi pada Dr. Nora lah. Bagaimana sebenarnya vaksin ini diambil? Sama tak macam vaksin COVID dulu? Dia kata, tahu cara nak ambil itu. Macam tu. Okay, bagus. Sebab kita, Nora, saya rasa kan rakyat Malaysia ni, majoriti lah kan, dah pernah kena cucuk vaksin COVID lah. Jadi, bagus itu juga. dalam pengalaman mereka. Pengalaman. Kan? So, kita macam kita dah boleh imagine, at least satu dos, waktu COVID dulu, kita dah boleh imagine macam mana proses pemberian vaksin. So, sebenarnya untuk TDAP ni, sama juga proses dia pemberian vaksin tu sama. Macam mana kita buat adalah kita akan cucuk ke dalam otot intramuscular lah. Dekat bahu bahu ataupun
bahagian atas lah, kanan atau kiri bergantunglah dekat individu. Ikutlah tangan dominan dia nak yang mana kan. Sebab kan kita kata kesan pinggang kemungkinan berlaku adalah mungkin lengan-lengan tangan kan. So sama ada dekat atas lengan, kanan atau kiri lah kebiasaannya. Cuma apa dan bila kita dah bagi vaksin tu, biasa kita akan ada pemantauan sedikit lah. So kita nak pantau sama ada tak alahan. Sebab ni first time kan, ibu hamil tu nak dapat vaksin, kita nak tengok, kita akan pantau dulu. Sama juga dengan vaksin kan, lepas kita cocok kan, kita ada pantau kejap, kita nak tengok rehat kejap, nak tengok okey ke tak okey, 5-10 minit tu kan. macam tu. So kita nak tengok okey ke tak okey lepas bagi vaksin. Dan macam saya cakap tadilah, lepas kita dah bagi vaksin, kita tak lepaskan ibu macam tu sahaja kan, kita akan teruskan pemantauan. Okey, tapi apa yang beza dengan COVID? Mestilah berbeza dari segi ubat lah. Satu vaksin COVID, satu vaksin Tdap. Dia berbeza dari segi ubat, berbeza daripada segi dos, dan juga bila kita nak bagi. Yang ni kan Tdap untuk ibu hamil, COVID adalah COVID tu yang kita satu dos, dua dos, booster kan. Ni sekali pregnant sekali. Tapi kalau dari segi prosedur sama. Cocok kat bahu jugalah. Okey, jelasnya Cik Amin untuk maklumat Cik Amin dan isteri lah. Okey, saya kira ini adalah soalan yang terakhir yang saya cuba gabungkan. Tapi ada beberapa soalan yang kita mungkin tak dapat jawab secara live ya penonton sebab masa mencemburui. Tapi nanti kita akan minta panelis kita untuk jawab secara bertulis. Saya bagi kepada Dr. Teh lah So tadi Dr. Nora dah. Saya gabungkan soalan daripada Asmi Dali dan Tik Tahir. Saya rasa soalan ni macam lebih kurang sama. Dari segi Tik Tahir, dia mengatakan, tapi itulah bab cucuk ni sensitif. Dia kata, kalau takut jarum macam mana? Ada tips ke? Kalau Asmi Dali pula, bila diminta ambil vaksin, saya jadi sangat cemas. Dia kata, macam mana doktor boleh bantu wanita macam saya yang takut prosedur perubatan? Tadi dah Dr. Nora kata cocok macam biasa kan. COVID dekat bahu kan. Sama ni Dr. Tik kata takut cucuk jarum. Puan Asmi Dali pula kata jadi cemas. Jadi macam mana? Okey, baiklah. Saya boleh faham kan, ada setengah orang tu memang dia takut. In fact, fikir nak pergi hospital pun dah takut. Memang tak nak nafikan. Kalau kita dalam perubatan, kita kata white coat syndrome kan. Fikir tu je dah naik darah dah. Fikir je hari ni aku nak dapat vaksin dah rasa takut nak kena cocok. So dia ada mungkinlah saranan saya, ada beberapa perkara yang kita boleh buat. First kita buat macam relaxation lah kan, teknik relaksasi. Cuba kalau kita yang beragama Islam ni mungkin selawat dan sebagainya. Cuba bertenang dulu sebelum pada kita nak masuk bilik suntikan tu. Pergi dah pergi sampai sana bertenang dulu sekejap. Jangan rush. Kalau rasa kita perlu hadir awal. Sebab sometimes bila kita rushing, kita lagi rasa gelabah, takut, anxious kan. Lagi, kalau kata temu janji tu pukul 9, mungkin 8.30, 8.45 tu kita dah berada dah. Boleh relax, boleh baca buku dulu ke, nak mengaji dulu ke kan, untuk tenangkan diri. Okey. Kedua, sebenarnya kajian kan ada menunjukkan, kalaulah seseorang tu dia tahu apa yang akan berlaku pada dia, apa prosedur yang nak dia buat pada dia, dia akan lebih relax dan kurang takut berbanding dengan tak tahu. Contohlah kan, saya tarik Dr. Nora. Doktor, sini. Kenapa terus cocok? Dia akan takut, betul tak? Berbanding dengan kita terangkan dulu macam, puan, saya hari ni jururawat ataupun doktor yang akan cocok puan. Kita nak cocok ni vaksin Tdap, vaksin ni untuk sekian-sekian. So nanti kita akan ada jarum, kita cocok sikit, rasa sakit sikit. Lepas tu nanti puan rehat 10 minit, tak ada apa-apa, kita bagi puan balik. Kita explain. Dengan pesakit tu tahu apa yang dia akan hadapi, bahawa dia akan dicocok, dan masa cocok tu sakit sikit, dia akan rasa, okey, aku dah expect benda ni. Jadi dia akan rasa sedikit kurang takut. Dia akan prepare sikit diri dia. Mental dia pun akan prepare. Tak terkejut lah kan. So saya dah explain sekarang kan, memang akan rasa sakit lah sikit nak cocok jarum kan. Tapi macam semut je lah. So ibu hamil ni biasa dah kena cocok, kita selalu kena cocok kan. Tapi boleh je anda bila pergi klinik nak jumpa doktor, nak jumpa nurse tu, minta dia terangkan dulu, boleh tak nurse cerita kat saya nanti nak buat apa kat saya ni, supaya kita aware what to do kan. Ketiga, last but not least, pernah tak kita tengok kalau anak-anak kita lah kita nak cocok, kita buat apa kat dia? Kita nak cocok anak kita, nurse nak cocok, doktor nak cocok anak kita. Bagi ni reward ke? Bagi distraction. Sama ada kita bagi dia tengok telefon ke, ataupun kita bercerita something else pada dia kan, supaya dia tak terfikir sangat. Kalau dia tengok jarum nak cocok tu lagi dia takut. Sewaktu cocok itu, sewaktu cocok tu kita distract. Tu tugas suami dia pula lah, distract isteri dia. Tugas suami ke bawa peneman ke. Kalau dia betul-betul fobia pada jarum tu, dia memang perlukan peneman masa dia nak kena cocok tu. Supaya someone else boleh distract dia. Kalau tengok cerita Mak Saleh kan macam tu. Masa dia nak kena cocok kan, dia cerita pasal something else. Ataupun kalau tak ada sangat peneman, tengoklah cerita drama Korea ke kan. Tahu-tahu dah siap. Dah siap habis. You're doing very good. Dah siap. Gitulah. Faham.
Terima kasih banyak Dr. Teh. Agak harapnya Puan Tik Tahir dan Asmida pun jelaslah dengan perkara ini dengan 3 tips yang Dr. Teh terangkan sebentar tadi. Oleh itu saja soalan-soalan yang dapat kita ajukan secara live kepada panelis kita. Jangan khawatir, mana-mana soalan lain yang diajukan yang tidak saya tanyakan di sini, kita akan minta panelis kita untuk jawab secara bertulis ya. Baik, kita akan ke segmen terakhir, segmen yang ditunggu-tunggu oleh penonton lah. Segmen yang mana yang dipanggil sebagai segmen quiz. Hadiah wang tunai dalam bentuk e-wallet bernilai RM300 menanti pemenang yang bertuah. Peserta perlu ke laman web Bluecard, laman web Bluecard, dan masukkan nombor kod yang tertera. Ada nombor kod tertera kan dekat skrin anda. Jangan lupa masuk ke laman web Bluecard dan masukkan nombor kod yang tertera. Kita berikan masa 1 minit untuk semua peserta masuk. Sila gunakan nama sebenar penonton, sila gunakan nama sebenar. Nama samaran tidak akan diambil kira. Masuk ke laman web Bluecard ini dan masukkan nombor kod yang tertera di kaca sama ada monitor anda, handphone anda. Boleh masuk. Kemudian masukkan nama sebenar anda. Nama samaran tidak diambil kira. Ingat wang tunai e-wallet bernilai RM300 ni nak sepanjang hari merdeka ni nak pergi mana-mana sepanjang merdeka ni ada wang tunai bernilai RM300. Menanti anda pemenang yang bertuah. Silakan masuk, gunakan nama sebenar. Jangan gunakan nama samaran nama samaran kita tidak ambil kira. Kita beri masa untuk penonton masuk. Jangan risau, soalannya tenang-tenang sahaja. Apa yang dibincangkan, yang dikatakan oleh Dr. T dan Dr. Nora, itulah dia. Tak ada luar daripada skop ni. Semua dalam silibus. Semua dalam silibus. Jangan risau. Silakan masuk penonton. Alhamdulillah agak ramai penyertaan pada hari ini. Gunakan nama sebenar bukan apa. Takut nanti kalau guna nama Afi satu je. Nanti 3-4-5 nama Afi. Rupanya ada Afizuddin kan. Tapi letak nama Afi je. Letak nama penuh sikit lah supaya ada perbezaan nanti Sila jemput masuk penonton semua ke dalam laman web Bluecard kita. Masukkan nombor kod yang tertera dan gunakan nama sebenar. Gunakan nama sebenar. Kita beri peluang untuk anda masuk. Agak ramai Jangan risau, tarik nafas. Ni wang tunai bernilai lebih kurang RM300. Bukan wang tunai, minta maaf. Wang tunai dalam bentuk e-wallet. Untuk Hari Merdeka. Kan? Boleh bawa berjalan ni. Ya, boleh berjalan ke Putrajaya. Nak naik MRT semua kena. Okey. Sila-sila masuk. Kita ada beberapa dah ni. Dekat lebih kurang 85 penyertaan. Terima kasih penonton. Boleh masuk lagi, masih ada masa. Lebih kurang dekat 88 penyertaan. Okey, ada lagi ke yang nak masuk? 91, 92. Bagi 100 lah. Bagi 100 Bagi 100. Mana nak dapat wang tunai e-wallet ni? Nak pergi Merdeka ni, cuti sampai hari Isnin kan? Dapat dah kita 100 dah kat situ. 100 penyertaan. 101 dah. Okey. Boleh masuk lagi ni. Okey, kita bagi masa lagi. So macam ramai nak masuk kan, kita bagi lagi lah. Tapi agak gembira doktor bila kita lihat ada lelaki, ada perempuan. Betul. Apabila kita letak ibu hamil ni, kita khawatir hanya perempuan je yang berminat kan. Kita pun semua perempuan je yang bercakap. Betul lah tu. Alhamdulillah juga Sebab kita nak orang lelaki juga ambil tahu sebenarnya betul, apa yang akan kesihatan berlaku ibu pada kan. isteri dia. Tapi saya rasa zaman sekarang memang suami-suami dia ambil cakna pasal isteri. Betul. Berbanding zaman dulu mungkin sebab ayah kita sibuk bekerja, Betul. tak ada langsung masa nak datang menemani. Tapi Betul. sekarang memang alhamdulillah kan diorang ambil tahu apa yang isteri diorang nak ambil. Apa yang akan rawat isteri diorang, apa ubat yang isteri diorang kena makan kan. Alhamdulillah lah, macam hari ni pun kita tengok ramai lelaki-lelaki yang join kita kan. Alhamdulillah, tahniah kepada lelaki-lelaki, ayah-ayah dan suami-suami lah. Okey. Baik, penyertaan kita hampir 120. Alright. Okey. Jadi cukuplah kita 120 penyertaan. Baik, sudah bersediakah semua? Okey. Kalau sudah bersedia, tarik nafas. Kita mulakan kuis kita sekarang. Baca elok-elok Get ready. Okey. Baik.
Apa itu? Hipertasis ialah jangkitan bakteria pada saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk lama, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Soalan dia tidak. Tidak aja. Kalau tidak dia, kalau dia tidak. Anda kedua tu je. Susah pun. Tekan yang mana? Okey, soalan kedua terusnya. Hipertasis ialah okey, jawapannya adalah 89 orang 89. Menjawab betul. Okey, Muhammad. Atas kali adalah Ini untuk soalan pertama tadilah. Ini untuk soalan pertama tadilah. Okay, next. Alright. Okay, ready Soalan Ready? kedua. Soalan kedua, masih ada peluang lagi yang lain. Masih ada peluang lagi untuk 120 yang lain. Bayi bawah 6 bulan adalah kumpulan berisiko tinggi mendapat komplikasi hipertasis yang teruk seperti radang paru-paru, kerusakan otak dan kematian. Sama juga. Kalau tidak, dia je. Kalau dia tidak. Ini salah antara satu. dua je. Yang cepat tekan, dia. Lak terlilak je lah. Lah kali lah. Kumpulan 127, 128 tu. Tekan. Okey. 95 orang 95 orang mengatakan ya. 95%. Betul. 74%. Okey. Yang kedua adalah Syafila Diana. Tadi Cik Muhammad lambat sikit tekan agaknya. Dia lagi cepat jawab ya atau tidak yang betul tu lagi tinggi ranking lah kan. Betul. Ada dia Cik jawab Muhammad ada nombor 2 tadi. Mungkin 300 milik dia nanti. Soalan ketiga pula. Di Malaysia, hampir 90% daripada kes hipertasis yang disahkan berlaku dalam kalangan bayi yang terlalu muda untuk menerima vaksinasi hipertasis. Sama. Soalan kita senang, dia tak ada ABCD. Senang. Tak payah punya. Dah petang-petang ni kita tak bagi ABCD. Betul je. Kalau nak tekan ya, tak nak tekan tidak. Pilih pun senang. Jawapan 80% kata ya, 14% kata tidak. 14 orang kata tidak. Okey, baik. Mama Kali ni cantik. Mama cantik Jessica Alba. Jessica Alba Cik Muhammad pun ada juga. Cik Muhammad ni betul dia nak ni. E-wallet kita ni. InsyaAllah, insyaAllah. Hadiah merdeka. Soalan seterusnya. Memberi vaksin tidak kepada ibu hamil dapat membantu melindungi bayi mereka daripada hipertasis sejak lahir lagi. Okey, pilih ya ataupun tidak. Tadi ya biru, tidak kuning. Ni dia dah kuning. Tidak tu biru lah. Kalau tu warna baca. Jangan klik je. Ni saya tolong bagi film pula dah. Tengok tu dah. Tu betul. Tidak tu salah lagi. Salah soal warna. Okey. Sebab nak cepat. Nak cepat. Okey. Ada Cik Muhammad masih ada. Cik Jessica Alba Mama cantik. Dayana masih ada. Muhammad. Okey. Nice. Adila pun masih ada. Baik, soalan seterusnya. Kena tengok ya atau tidak tau. Vaksin hipertasis hanya penting untuk kanak-kanak dan tidak diperlukan untuk wanita hamil. Tengok tidak dia tiba-tiba warna kuning, ya dia warna biru. Lain juga dah. Pilih. Kena pilih betul-betul. Tengok Baca. ya dan tidak tu. Baca, jangan tengok. Baca. Jangan tengok warna. Jangan tengok saja baca. Baca perkataan dalam tu kita ada 155 peserta Okey. Baik. Ramai jawab tidak. 80 orang. 80 orang. Betul. Alright. Baik. Tanya Fazlina, Farah Ibrahim. Ashdad baru muncul tiba-tiba ya. Ada QX. Ada juga Cik Muhammad total 699. Okey. Baik, soalan seterusnya. Siap. Kan. Vaksin tidak yang diberikan kepada ibu hamil berkesan lebih daripada 90% untuk bayi baru lahir daripada hipertasis dalam tempoh 2 bulan pertama kehidupan. Ya ataupun tidak. Baca betul. Ya ataupun tidak. Ya biru, tidak kuning. Ni tadi dah diterangkan oleh Dr. Teh awal tadi kan. Baik. 88 orang jawab betul. Dia kena cepat-cepat sikit tekan. Cepat-cepat sikit tekan ya dan tidak tu. Mama cantik. Mama cantik tadi Nombor masih ada satu. dalam ni. Dalam carta dengan Nurdiana ni. Okey. Cik Muhammad pun masih nombor lagi. 1. Okey. Baik, terus soalan seterusnya. Vaksin tidak dianggap selamat masa kehamilan dan tidak meningkatkan risiko kelahiran pramatang, kecacatan janin dan komplikasi kehamilan. Kita tadi Dr. Nora ada terangkan tadi kan. Ya ataupun tidak, klik. Cepat-cepat klik. Ingat balik Dr. Nora cakap apa tadi. Kita cepat-cepat klik. 100 orang dah menjawab. Okey. Kita tengok. Okey, betul-betul. Ramai 4 orang menjawab ya. Jawab 24 orang. Kalau mendengarlah. Mendengar tak sia-sia Cik Dr. Nora membebel tadi di sini kan. Okey, ada bal tiba-tiba ni Okey, Cik Muhammad masih menjuarai lagi. Adila dah memiliki carta. Ada Soalan seterusnya. 2 lagi. Ada 2 soalan lagi Kesan ringan-ringan seperti sakit atau bengkak dipastikan. Keletihan atau loya adalah biasa sebab vaksin tidak.
Tetapi reaksi stres jarang berlaku. Ya warna kuning. Kalau tadi ya dia biru, jangan tengok warna. Ni tidak warna biru. Saya tukang bagi tahu ni. Tengok betul-betul sungguh-sungguh. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Baca tu. Nasib baik dia ni tu warna kuning tu ramai. Risau saya kalau warna biru tu ramai. Penat tadi Dr. Nora dengan Dr. Teh tadi. Ni blue curd ni dia memang saja nak testing lah. Testing mata supaya cerah sikit mata petang-petang ni kan. Cik Muhammad dah 1,000 lebih tu dah. Okey, baik. Soalan ke-9. Soalan ke-9, soalan second class. Semua kesan yang berlaku selepas vaksin secara automatik dianggap sebagai AEFI. Ni tadi kita ada buat kan, terma ni yang kita beri keliru tadi. Tidak adalah kuning, ia adalah biru. Okey, baca betul-betul. Dia kata adalah automatik dianggap sebagai AEFI tu. Okey, tengok betul soalan. Macam soalan exam kan? Baca betul-betul. Baca betul-betul. Jangan stres-stres waktu petang ni. Jangan stres-stres. Okey, betul lah tu. Mereka kata tidak. Syazaliza Ali, ada Syakira dengan Diana dengan Siti and H. Siti Nurhaliza. Cik Muhammad dia ada nombor 3 pula. Dah naik Cik Syakira. Boleh soalan Cik Muhammad boleh. Soalan terakhir. Ibu hamil boleh menerima vaksin tidak dengan selamat pada trimester kedua atau ketiga. Walaupun mereka juga menerima vaksin lain seperti influenza atau COVID. Ni sama tadi kita dah tanya kan. Ya, warna biru sebelah kanan, tidak warna kuning sebelah kiri. Okey. Last but not least soalan kita. Untuk yang menentukan pemenang kita pada petang ini. Baik, ibu hamil boleh. Okey, lebih kurang 89 kata ya, betul lah. Alright. Okey. Nampaknya kita dah ada pemenang. Pemenang kita pada hari ini itu Puan Syakira. Nombor 1, 2 Cik Muhammad yang tadi bawa-bawa dulu kan. Dan yang ketiga adalah Puan Adibah. Tahniah diucapkan kepada yang tidak berjaya. Jangan putus asa, boleh cuba lagi webinar akan datang. Tapi bukan tajuk kita lah. Webinar lain pula. Okay. Baik, hadiah pemenang untuk tempat pertama Touch 'n Go e-wallet bernilai RM150 kepada Puan Syakira. Tempat kedua Touch 'n Go e-wallet sebanyak RM100 kepada Cik Muhammad. Dan tempat ketiga Touch 'n Go e-wallet sebanyak RM50 kepada Puan Adibah lah. Boleh bawa jalan-jalan merdeka kan. Baik, pemenang ketiga-tiga ini perlu membuat tangkap layar atau screenshot blue card ini sekarang screenshot blue card ini dan hantarkan beserta maklumat lengkap, nama dan nombor telefon. Sila screenshot blue card ni, hantarkan dengan maklumat lengkap, nama dan telefon ke email sjj@ukm.edu.my. Saya ulang sjj@ukm.edu.my bagi tuntutan hadiah. Tuntut hari ni sebelum pergi bercuti ni kan. Kita dah nak bercuti kan, weekend kita pagi sini kan. Screenshot sekarang, terus hantar sekarang ke sjj@ukm.edu.my bagikan nama penuh dan juga nombor telefon anda. Boleh claim, kita akan bagi, boleh bawa berjalan ke Dataran Merdeka Putrajaya pada hari Ahad ini. Screenshot screen ni sekarang Screen yang ni sekarang. Okey. Baik Dr. Nora, sementara mereka menyelesaikan tuntutan ini, saya kira kita dah hampir ke hujung lah setelah Q&A, quiz kan. Jika tadi saya buka persoalan dengan Dr. Teh, sekarang saya minta Dr. Nora lah untuk bagi kata-kata akhir, apa yang ingin dikatakan kepada masyarakat berkenaan petasis dan vaksin Tdap ini. So pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada ibu-ibu hamil ataupun yang belum hamil, ibu, bapa-bapa, suami-suami, ahli keluarga yang mendengar kita punya webinar hari ini kan. Sebab dapat meluangkan masa untuk menambah ilmu berkenaan dengan kesihatan ibu dan juga kesihatan bayi. Satu benda yang perlu dibanggakan lah, ada orang nak mendengar pasal info kesihatan. Itu yang pertama. Cuma pesanan saya ringkas saja, saya just nak menekankan bahawa batuk pokol ni adalah bukan batuk biasa. Bukan batuk yang biasa, terutamanya kalau kena dekat bayi yang kecil. Jadi apa yang kita boleh buat adalah dengan vaksin Tdap ni. Vaksin Tdap telah menjalani pelbagai ujian, lapisan dan kita dah tengok keberkesanan dan juga keselamatannya untuk diberikan kepada ibu dan juga bayi dalam kandungan. Jadi vaksin ni harapnya ibu-ibu boleh datang, ibu-ibu yang hamil nanti datanglah ke klinik untuk menerima vaksin Tdap supaya kita dapat membina satu perlindung ataupun perisai lah kepada anak-anak kita supaya anak kita ni bila lahir dari hari pertama dia adalah lahir dengan sihat dan juga selamat terlindung daripada penyakit batuk pokol. Baik, terima kasih Dr. Nora dan juga Dr. Teh Mutmainah atas perkongsian hari ini.
nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan. Mohon untuk semua peserta scan QR code yang dipaparkan atau tekan link di ruang komen di bawah untuk pautan kehadiran dan maklum balas program. Maklum balas ini penting ya penonton bagi pihak penganjur menambah baik program ini pada masa akan datang. Peserta juga diingatkan untuk memasukkan maklumat dengan betul bagi mengelakkan e-CJ tidak dapat diproses selepas majlis. Sijil akan dihantar secara automatik dalam tempoh 72 jam daripada webinar ini. Sekiranya tuan-puan tidak mendapat e-sijil, boleh hubungi penganjur seperti maklumat dalam ruang komen di bawah lah. So saya mengharapkan pihak penonton mendapat sedikit sebanyak maklumat berkaitan dengan ibu hamil, antara keraguan dan keperluan vaksin pertaksis ini. Bukan sahaja terhadap ibu, begitu juga kepada suami dan juga bapa lah. Baik, sebelum kita berpisah, suka saya ingatkan untuk like, share dan follow page Fakulti Perubatan UKM untuk membolehkan anda mendapat info-info terkini berkenaan webinar-webinar yang kami anjurkan. Terima kasih kepada semua penonton yang masih memberi sokongan sehingga ke hujung rancangan, dan juga terima kasih kepada Dr. Tina dan juga Dr. Nora Saliza atas perkongsian pada hari ini. Moga kita berjumpa lagi. Sekian dari saya, Dr. Nabila Nur Husna, moderator anda pada petang ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.